Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadikom Digital Senam Rehat. Pada pertemuan kali ini saya nak tunjukkan bagaimana cara nak betulkan e-invoice submission ni cara segera. Yang pertama sekali kita klik kat sini, kita tengok dekat submission ni adalah none. Tetapi kita nak masukkan jadi consolidated. Kalau ikutkan itu, kita kena klik satu-satu, betulkan satu, save, betulkan satu. Jadi kalau kedudukan ni, yang contoh ni ada sebanyak 102 kes sale, maknanya sehari suntuk lah anda perlu buat kerja untuk membetulkan tu. Okey, yang pertama sekali saya tunjukkan cara dia. Kita right click, kita pergi create export. Okey, kita klik dekat export to Excel case sale ni. Okey. Sekarang ni anda perlu pergi dekat import, dekat sale dan case sale. Tapi untuk makluman tuan-tuan, anda boleh buat 100 sahaja untuk kedudukan ni. Kalau kata nak banyak, kena beli modul import ni. Jadi yang pertama sekali kita ambil dot number ni. Kita ambil dot number. Kita pergi bubuh dalam Excel tadi. Okey, tadi saya simpan Excel tadi. Okey, kita pergi balik kat case sale tadi. Saya right click. Saya pergi check dekat export Excel tadi duduk kat mana. Okey, case sale saya ni duduk dalam KGT. Okey, contohnya sekarang ni folder saya cari dalam folder yang saya simpan KGT tadi. Okey, sekarang ni saya klik ni, saya buka case sale yang saya import itu tadi. Saya export tadi. Sekarang ni yang pertama sekali kita kena right click sini, kena paste yang tadi. Okey, dot number. Okey, yang keduanya kita kena tengok kat sini. Okey, sekarang ni kita kena ada dot date, ada kod kat sini. Okey, sekarang ni kita copy yang ni. Kita pergi balik dekat sini. Okey, kod tak ada kat sini. Maknanya anda kena tutup dulu. Kita kena export balik. Okey, sekarang ni kita pergi kat case sale ni. Okey, kita keluarkan dia punya kod. Okey, kita klik cari kod kat sini. Okey, sekarang ni kod dia. Okey, sekarang ni kita right click lagi sekali, kita pergi export lagi sekali, export, kita save. Yes ni, kita pergi cari semula case sale. Okey, sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan kena klik balik kat import tadi case sale itu ni. Okey, sekarang ni dot number. Okey, dot number dulu. Kita kena pergi letak kat sini. Okey, dot date code. Okey, sekarang ni dot date code. Okey, dua tu je cukup. Okey, yang lain ni kita just delete. Kita tinggal yang submission sahaja. Submission e-invoice submission ni. Kita tengok sini dia punya submission. Okey, sekarang ni okey, submission ni kita ambil submission type. Submission type ni kalau 17 ni saya rasa e-invoice. Saya try dulu. Okey, sekarang ni saya bubuh sini submission. Okey, sekarang ni kalau kata yang submission ni kita tengok kat sini, kita kena tengok kat sini maintain customer 16, 17, 18. Kita try bubuh 18. Okey, sekarang ni kita bubuh sini 18. Okey, kita klik kat sini. Dan last sekali tuan-tuan dan puan-puan kena copy ni dan buka balik dekat import case sale kat sini, mana sini dan sale case sale. Okey, lepas tu dah itu tadi copy, kita validate.
Okey, kita try update. Kita klik import. Okey, sekarang ni dah terlebih yang saya ni. Okey, saya ambil jasa untuk 100 sahaja. Maknanya sekarang ni kita delete yang ni. Kita delete yang ni. Tinggal 100. Kita validate. Kita import. Okey, sekarang ni still lagi tu. Kalau kata sekarang ni kita balik semula ke tu ni, saya buat contoh sampai 99. Okey, 99. Okey. Sini kita copy dan kita pergi balik kat sini, kita paste kat sini, kita validate, kita import. Okey, dia dah import tu. Sekarang ni kita boleh tengok lah dalam keadaan tu cancel. Kita klik refresh, tengok dia dah consolidated. Okey, yang ada ni dah consolidated ni. Jadi saya rasa cukup sekadar tu dulu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.